mereka ni, dalam mereka mencari insurans nyawa ni pun, mereka terus bagi tekanan kepada Cikgu Bat. Terus bagi tekanan pada Cikgu Bat, dan saya yakin lah, korang boleh tengok lah sampai mantan PTD tu kata bukan Patik Philip, ini tentera, tak tahulah kan. But dia ada proses, dia teruskan lah. Kalau dia nak saman ke apa, dia teruskan lah kan. Cuma dalam isu hari ni, saya tengok ni saya punya pendapat, terpulang, korang punya pendapat terpulang. Dia orang kata dia orang lawan rasuah, betul dia orang kata dia orang lawan rasuah, bantras rasuah, tolak rasuah. SPRM ni macam, kalau pergi tengok muka buku SPRM, FB dia ni, 2 hari sekali akan adalah pergi berjumpa dengan ini, bantras rasuah, sesi bersama dengan ni, kan, macam-macam. Tapi dalam isu Cikgu Bat ni, saya tengok dia orang tak beria pula. Maksud saya tak beria ni, kenapa dia tak pertahan dengan Cikgu Bat? Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.